Okey geng, kita ada sebuah Saga VVT. Kereta ni owner buat mari untuk buat meja servis lah. Meja servis untuk cek berkenaan kereta dia, apa yang perlu buat, apa yang perlu tukar dan apa yang dah rosak. Sebab kereta pun dah berusia, dah habis bayar dah kereta ni. Dah habis bayar. Apa salahnya kita labur untuk repair kereta kita sendiri. Sebab kereta kita pakai hari-hari. Hari-hari bawa daripada beli baru lagi. Beli baru dah sampai habis bayar. Boleh bawa kita pergi mana-mana, keluarga, pergi kerja apa semua. Tak salah kita repair kereta untuk bagi sedap balik. Macam dulu-dulu lah, macam baru kereta kita beli tu. Macam tu. Macam kereta ni satu, dia leaking daripada valve cover gasket lah. Tengok, dia punya minyak melecik keluar habis. Habis. Ni kesan daripada gasket ya. Ni bukan gasket head, bukan gasket head bawah ni. Dia gasket atas ni. Dia punya roko cover ni dia ada gasket, valve cover gasket orang panggil. Yang ni kita akan masuk silikon lah untuk mengelak ke tak tahan lama. Kalau kita masuk yang biasa tu kurang sikit lah, tapi kalau sebaiknya masuk silikon, gam taruh lebih sikit, barulah bertahan lama. Lepas tu macam minyak brake pun tukar sekali. Minyak brake tukar sekali. Tak pernah servis brake dia kata ni. Minyak brake, lepas tu kita buat servis hejah handbrake pun buat sekali lah. Ni pun brake dah bunyi dah. Dia punya pump pun dah jam ni, tukar lain. Lain ni brake tebal lagi. Brake shoe ni, brake lain ni tebal lagi. Kita akan gosok dan kita akan bersih. Untuk bagi bersih balik, kita hejah balik lah dia punya handbrake. Pump ni kena tukar lain, kiri kanan, sebab dah jam. Belah kiri pun sama juga, tak pernah buka. Belah kiri pun dah tukar juga pump jam. Dia punya handbrake mencanuk naik tinggi. Kita akan buat servis hejah handbrake lah. Pump brake tukar lain. Macam brake pad ni tebal lagi saya buka, tengok tebal lagi, pakai balik lah kita servis je. Servis dia punya kaliper, pakai balik. Macam minyak auto pun tukar sekali lah minyak auto. CVT ni agak manja gearbox CVT, perlu wajib jaga minyak auto. Sebab dia pakai minyak CVT ni, kena jaga minyak auto CVT ni tukar sekali. Lepas tu dia punya filter gearbox pun kita akan tukar sekali lah. Auto filter pun akan tukar sekali. Dan barang-barang lain kita akan cek sekali lah apa yang perlu dibuat. Minyak power steering ni pun wajib tukar sekali. Nanti air cooler pun kita cek sekali lah. Pelak-pelak apa semua. Sebab kereta ni owner bagi tahu nak buat major service. Cek keseluruhan kereta. Apa perlu tukar, apa dah rosak. Nak bagi sedap balik kereta macam beli baru dulu. Kita akan buat. Kita baiklah untuk kereta ni. Saga VVT, owner daripada Nilai datang ni.